Hai semua dan Assalamualaikum. Video kali ini adalah cara daftar atau kemaskini aplikasi MyJPJ menggunakan My Digital ID. So, tanpa berlengah lagi, jom kita ke bahagian tutorial. Bagi yang belum daftar akaun MyJPJ, anda kena muat turun terlebih dahulu aplikasi MyJPJ di telefon anda. Tapi bagi yang dah pernah mendaftar, anda boleh terus buka aplikasi MyJPJ terbaru. Sistem akan minta anda update ke version yang terbaru. So, klik dekat bahagian Update Now. Dekat Google Play Store ini, anda klik pada bahagian Update dan tunggu sehingga selesai. Next, anda klik Open. Di paparan ini, anda klik pada bahagian Get Started. Seterusnya, pada paparan login ini, anda klik pada bahagian My Digital ID. Sistem automatik akan suruh anda download aplikasi My Digital ID. So, anda keluar dulu daripada aplikasi MyJPJ dan anda buka semula aplikasi Play Store. Dekat sini, sila buat carian My Digital ID. Seterusnya, anda install aplikasi tersebut dan sila tunggu sehingga proses selesai. Kemudian, anda klik Open. Okey, di aplikasi My Digital ID ini, untuk tetapan bahasa, saya akan menggunakan bahasa Melayu. Di paparan ini, sistem paparkan anda belum ada Digital ID, jadi anda kena buat pendaftaran terlebih dahulu. So, anda klik dekat bahagian Daftar Online. Sila baca dasar privasi yang dipaparkan ini. Lepas tu, anda klik Ya, saya setuju. Seterusnya, anda klik Teruskan. Untuk pendaftaran My Digital ID, ada 3 langkah yang anda kena selesaikan. Yang mana langkah yang pertama, anda kena masukkan alamat email anda. Pastikan alamat email tersebut adalah alamat email yang aktif dan tiada kesalahan semasa anda mengisi. Sebabnya, anda akan menerima email di alamat yang anda masukkan dekat sini untuk pengesahan akaun. Jadi, bila dah selesai masukkan alamat email, anda klik Seterusnya. Di langkah kedua, anda kena masukkan nombor OTP yang dihantar ke alamat email yang anda masukkan tadi. Jadi, anda kena buka email anda dan masukkan nombor OTP ini di bahagian sini. Kemudian, anda klik Seterusnya. Okey, untuk langkah ketiga, maklumat diri, anda kena masukkan nama penuh anda dan juga nombor kad pengenalan anda. Lepas tu, anda klik Seterusnya. Jadi untuk yang ni anda klik sahaja OK. Secara automatik akan keluar bahagian selfie. Jadi sila ikut arahan yang diberikan. Okey, selepas selesai bahagian selfie, anda kena cipta kata laluan. Sila salin semula kata laluan tadi di ruangan ini. Seterusnya anda klik OK. Sila tunggu sekejap sehingga keluar pop-up tahniah. Digital ID anda sedia untuk digunakan. Ini bermaksud anda dah berjaya mendaftar My Digital ID anda. Okey, untuk bahagian pengaktifan biometrik ini, anda boleh klik aktifkan sekarang sekiranya anda nak login menggunakan cap jari. Tapi kalau anda tak nak, anda klik sahaja dekat bahagian kemudian. Okey, untuk step nak login aplikasi MyJPJ menggunakan My Digital ID, macam biasa anda buka dahulu aplikasi MyJPJ. Lepas tu anda klik pada bahagian My Digital ID. Seterusnya akan dipaparkan My Digital ID ini. Anda klik Ya. Nanti akan keluar paparan hantar digital ID anda. Untuk yang ni anda klik sahaja Ya. Seterusnya anda kena masukkan kata laluan My Digital ID dan anda klik OK. Untuk bahagian ini anda klik sahaja pada bahagian Upgrade to JPJ eID Advanced. Seterusnya anda kena masukkan nombor telefon anda dan masukkan juga alamat email anda. Kemudian anda klik Submit dan anda kena tunggu sehingga proses selesai. So, bila dah selesai, ini adalah paparan utama dalam aplikasi MyJPJ. Okey? So, ini bermaksud anda dah berjaya login aplikasi MyJPJ anda. So, itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Apa-apa pun, jom kita buat dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.